Tengah buat apa? Tengah masak mi ni ha. Masak mi. Bahaya guys. Jangan biar boyfriend apa tengok video ni. Macam mana? Senang je. Perlukan 3 minit saja untuk siap kita punya mi. 3 minit. Ten. Dah siap dah guys. Kita punya rendang mi. Sekarang kita nak bagi dia makan dulu. Wah, apa ni? Wangi je bau dia. Wow. Nampak sedap. Wah, sedap ni. Ada apa beza? Ni beza dia. Kita pakai bahan-bahan semula jadi macam ni tau untuk hasilkan kita punya paste rendang. Lepas tu nak masak lama kan? Tak payah lama pun. Orang lain masak 5 jam, 6 jam. Tapi kita dah sedia siap. Boleh tengok ni. Kita punya paste dirty macam ni. Bahaya guys. Bahaya. Jangan bagi boyfriend hampa tengok video ni. Jangan beli. Nak beli kat mana? Nak beli? Kalau nak beli juga boleh dapatkan dekat beg kuning tau. Sekarang ni untuk 100 orang terawal akan dapat harga travel pack. So, boleh dapatkan kita punya Nyonya 33C rendang mi. Okey, jangan beli.